Gerai Legend jual mi tikus di Ipoh. Tapi nak tanya satu, kenapa panggil mi tikus? Sebab mi tikus ni kita pakai nama tradisi bang. Dia asalnya nama dia ni laksa pendek. Cuma kita orang pakai tradisi Cina sebab dia makanan tradisi Cina. So dia Lo Xifan tu kita orang translate yang bahasa Melayu jadi mi tikus bang. Kita pakai nama Melayu mi tikus. Faham. Best seller kat sini kita orang ada 7 best seller bang. Kami ada mi tikus, mi hailam, wantan bo, nasi goreng udang, nasi goreng Cina, nasi goreng tom yam, mi compa mas. Tapi kami banyak lagi menu kat sini ada. Kami ada miso, mi kari, mi kicap, wantan mi. Kat sini aku order dia punya mi tikus yang viral ni kan, yang famous dekat Ipoh ni, dengan dia punya mi hailam, tapi dia pakai Hokkien mi yang besar-besar. Jangan risau, dia orang ni memang Muslim lah. Kopi ais mantap je. So tempat ni betul-betul dekat stesen bas ni. Ni sebelah stesen bas. Dia punya nama tu Gerai Ipoh aja. Ni boleh nampak pakcik ni goreng mi kat sini. Ni anak-anak dia semua ni. Memang menarik. Nice je. Memang sedap lah mi dia ni. Letak cili lagi sedap weh.